Beginilah kejadiannya kalau dah tinggalkan botol air tu dekat tempat dia main pickleball. Kan dah kena bebel, kena ambil ni dulu. Okey, hari ni kita trip pergi ke Cebu. Sebab husband esok pagi dah ada tournament pickleball dekat Cebu. Okey, kita layan dulu. Okey, sekarang berhenti dekat Paradom. So husband suka makan makanan dekat sini. Cantik kan, tepi sungai. Makan pun tenang. Saya siap makan 2 roti kahwin lagi. Okey, sampai dah dekat hotel yang kami memang selalu pergi. Saya suka dengan suasana hotelnya sebab tempat makan pun tak jauh. Okey, ni keadaan dalam bilik, luas kan? Tapi harga bajet lah bagi saya. Yang penting dia punya hotel bersih, luas macam ni. Kita pun rasa selesa. Tengok si ada peti ais. Saya suka ada peti ais. Boleh letak air sejuk. Tengah rehat. Letih drive lah husband tu. Okey. Sambil tu dekat luar kita boleh tengok suasana cantik macam ni. Berbaloi sangat korang. Kalau nak pergi Cebu kena stay sini tau.